Patah. Patah. Patah geng. Patah. Patah geng. Ya Allah. Patah lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okey, apa khabar geng? Bertemu lagi pada pada episod kali ini. Okey, pagi-pagi. Selamat pagi. Kali ini aku turun belah pagi. Semalam petang hari ini sesi pagi pula. Okey. Alhamdulillah 2 ekor semalam, 2 ekor semalam punya konten 2 ekor. 2 ekor alhamdulillah. Itu pun masa sekejap je, 1 jam. Sampai 1 jam tu je. Hari ni okey, berpeluang ada masa lebih sikit lah. Ni parit dia geng. Tengok. Musim masih tak naik, air tak naik lagi. So macam ni nampak macam banyak buih-buih. Dia ada penghuni toman juga geng ya. Toman dan haruan. Kita akan buru lah. Nampak ada punya buih-buih tu. Buih-buih haruan tu, buih-buih ikan Ada populasi ikan di sini ikan. So tanpa buang masa. Let's go. Okay, right. Tonton video ini sehingga habis kan. Yang kemana teruskan tonton. Okay, bye. Patah geng. Ya Allah. Patah lagi. Ya. Wah, ambil tomat tu. Aduh. Putus sekali. Nah, mata putus. Patah. Tu dia patah Mata patah. Dah kena dah tu. Pagi-pagi. Ada. Tahan. Besar Nah. Mimpi ngeri. Aduh. Orang patah. Tak tahu apa ni. Satu, dua patah. Toman weh. Ambil dia. Okey geng. Memang mengecewakan lah.
Tragedi betul-betul terjadi. Baru sampai berapa kali baling geng. Tengok tadi kan. Patah juran. Patah dua geng. Patah tengah, patah ujung. Dua patah. Satu lagi patah. Mata kail patah. 3 kali. 3 benda patah. Allahu Akbar. Toman ni. Aku memang toman. Ada meletup ambil kat sama tu. Betul. Nasib baik. Kita cuba untuk sambung. Aku bawa satu set je orang ni. Patah. Okey. Sengit. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Dapat? Tadi Saya balik. tak ingat abang tu. Saya ramai tadi. Saya balik. Itu jurang patah. Oh, jurang patah. Saya kena kat depan tu, corner tu. Patah. Ambil balik. Datang balik. Nak bawa baru. Apa ikat tu? Toman lah ya. Toman lah. Kalau patah tu toman. Toman. Ha? Saya tadi pakai BC. Isi. BC punya road patah. Kat mana? Ini sungai mana ada? Ada bang. Ada tak? Ini ada toman. Tapi tak apa tu. Rumah haluan. Dia memang kadang-kadang dia memang susah sikit nak makan. Oh. Tapi nasib tadi saya pagi-pagi turun. Sebab semalam je kan kat sini kan. Semalam saya dah nampak dah ini memang ada toman. Ada nampak tapi tak makan. Dia kadang-kadang tak makan, kadang makan. Tu saya turun pagi tadi, dia makan tu. 2 kali bagi dia makan. Pok, meletup. Bujang ah. Bujang apa? Bujang lah. Bujang ah. Selalu nampak kecil-kecil je toman. Saya ingat dia meletup tak ada besar, kecil-kecil je. Sekali dia ambil meletup besar punya tu. Oh. Putus. Dia punya joran patah 2. Ini mata pun patah. Hoi. Apa kilo sana tu? Tak tahulah saya. Itu pengalaman saya sebelum ni pun sudah jadi juga. Okay, hai. Bertemu lagi. Memang buat kerja gila lah geng. Memang buat kerja gila. Sabar aku cakap kerja gila. Orang kata memang tak kenal erti putus asa. Repeat balik. Repeat balik datang balik geng. Jurang patah geng. Memang mimpi ngeri lah. Aku balik ambil joran je. Ni. Tu. Ambil joran aku bawa 2 tu. Habis spinning. Gila. Masa ada timing, ada masa lagi. Aku balik tadi. Ambil joran, datang balik. Okey, sekarang dah lebih pukul 9. Tadi lelok pagi, dah jadi pukul 9 lebih lah. Nampak tempat rumput tu, berlubang tu. Tadi samai tu jadi berlubang. Okey, ni spinning. Guna Haji lah. Road ni Haji. Rail Haji 91 BB bell bearing. Tali ESP ni 20 pound. Guna masuk leader. Spinning pun masuk leader. Guna road dia road Surecat lah. Surecat memang rare lah road ni. Kalau yang orang lama tahu lah Surecat. So ini tengok dia punya panjang 7 kaki ya. Ada punya line feed dia 10-20 LB je. Keras lah.
terkenang kan Toman tu tadi kan ni. Oh, boleh. Okey. Balik repeat ambil lagi joran. Nasib baik ada joran lagi. Kalau tak ada joran, joran brother. Dia makan. Kena strike. Gorgong ke. Ada barang. Akhirnya, alhamdulillah. Okay. Setting jemput. Selamat video aku untuk hari ni kan. Okey dah. Macam-macam hari ni patah 3. Roh patah 2. Mata patah 3. Patah 3 ni turun. So aku datang repeat balik. Alhamdulillah tak kompau lah. Strike juga guna spinning ni. Hanya. Jadi aduh, ikan dia
Dapat autogram dulu. Oh benar ni. Sekarang ni masuk musim apa ni? Kemarau lah. Sekarang musim banjir lagi. Hari ni 1 bulan 6. Pertengahan tahun Dengar ura-ura kembali balik musim kemarau ni. Sampai bila tak tahu lah. Sampai bulan bila tak tahu. Akan makin lama makin surut. Semalam tinggi sikit, hari ni turun. Nampak dia cetek sikit. Kurang sikit air ni. Pot ni pot baru lah. Nanti kita datang lagi. Puas lah jadi hari ni. Sekejap ni macam sekejap je. Pergi balik kan. Sampai pergi balik, patah balik rumah. Sampai balik. So 100 ekor lah. Janji ada ayat ya. Okay, sebelum jangan lupa subscribe, share dan subscribe dulu. Supaya korang semua tidak ketinggalan video yang akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Assalamualaikum. Bye-bye.